Hop. Strike. Padu juga, besar kan ni. Tu. Kena. Kenapa? Halo. Nak lucu dah. Nak lucu dah. Ujung ni. Jalan. Alright, assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. So kembali lagi bersama aku Zain Angler macam biasa. Hari ni kita repair lagi di spot biasa kan, cakap putih. Target double digit, tapi pagi ni agak rangi sikit lah. Sebab baru lepas hujan tadi. Atau kalau korang tengok awan pun dengan angin pun tengah padu lah sekarang ni kan. Tengok apa hasil ada, kita cuba je. Mana tahu insyaAllah ada rezeki. Tak ada, biasalah kan. Okay, kepada yang selalu support channel aku, terima kasih banyak. Dan kita setap, kita terus mancing. Jom. Untuk hari ini aku menggunakan macam biasalah Rapala flat wrap. Okay, saya 8 cm. Berdua dengan adik aku ini. Tengoklah apa hasil yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa day. Air walaupun hujan seharian tapi air agak panas tau. So aku harap ada serat. Hilang lip kan. So flare aku hilang lip. Kita guna SP lagi.
Ketakkan sikit. Hop. Strike. SP. Makan depan ni ya. Strike kan, strike. Pakai SP. Pujuk lah pakai SP ke ni ke flat rack ke tepi sana. Saya tak besar kan. Okey lah. Boleh. Pujuk lo, kau pujuk lo. Kadang jaga buat, jangan sangkut eh. Padu juga, besar ke ni? Tu. Ada saiz lah. Ha? Lebih ya. Alhamdulillah. First try of the day kita guys hari ni. Padu macamnya. Okay, menggunakan Kaidoku rearworm dan Kaidoku ni ya. Jihit. .78. Buat dalam ambil gambar boleh? Mana? Tak ada ya. Tari seorang seekor dah tak habis lah. Sejuk ayunya. Sejuk apa air? Air darat tu ni. Lemau ikan. Makan ni. Ha? Semalam hujan macam ni tak? Sejuk macam ni tak? Ha? Tak tahu lah. Abang duduk atas tadi, tiba-tiba turun rasa macam sejuk tu. Kenapa? Halo. Loban lah. Buat kena. Nak bagi drag sikit, Pakai apa? Kaki bara? Rekod bang. Rekod apa? Apa pakai ni? GoPro je lah. Lompat. Apa yang set kat atas? MJ ni. MJ tu. PSP Tak, kaki bara. Sekejap. Sini. Sini. Jangan lucut, jangan bagi lucut. Jangan nak lucut dah. Nak lucut dah tu. Ujung je kena tu. Sini kawal. So, pam terus. Oh, besar.
Besar mak. Apa besar. Kaki bara. Kaki barat on top. Aduh betul. Lebih kurang boleh lah 2 kilo dia. 182 kilo dia ni. Kena Kaki bara. Sikit je tu. Tapi solid lah tu. Oi, cabut terus. Nampak mata bagi nampak mata kai tu. Cek Cabut terus. Tak ada bang. Ni meluput ni. Cek boleh. Okey, pas. Ini baru betul 1.9 baru. Apa? 1.9. 2 kilo dah. Kata 3 minggu pun nak datang. Boleh siput. Tak sampai 2 minggu ni. Wah, baru saja lo. Cak kena. Baru naik. Kena ni, gewang. Tanya ni pun ni. Apa dah? Dia cakap. Apa dah? Dia punya tuan tau. Apa dah? Mau beli. Nak jual ke Bob? Ha? Nak jual ke? Nak bagi cik lah. Tak tahu lah. Kau nak jual ke tak? Kau nak jual ke? Orang nak beli. Oh. Baiklah. Biasa kira macam mana bos? Biasa kira macam mana? Kilo Saya tak apa? tahu. Kilo 30 tak? MJ. Kau nak apa? Biar punya. Dia mau jual berapa? Kena aja. Ke nak bawa balik? Kau balik lah. Dia nak makan lah. Jarang-jarang dapat tau. Jaga-jaga lah. Risau awak tengok. Betul lah. Boleh. Duduk lah. Set ke? Set duduk lah. Okay. Mati ke tekak? Hidup. Nyawa-nyawa ikan kot. Ha? Batu. Batu tu. Ada? Oh tadi. Main mana jauh tadi? Ha. Dia makan gini kopi. Ada. So, alhamdulillah guys. First time kita buat outro lah kan. Itulah aku sebenarnya biasalah kadang kelang kabut nak balik lah apa semua. So jom aku payah hasil hari ni. Alhamdulillah ada strike. Adik aku strike MJ kasar. Aku strike cakap lah tadi. Boleh tahan lah saya lebih kurang lah. Okay, so jom. Hasil kita hari ni, alhamdulillah, rezeki. Dia ada Cina depan tu lah. Dia tanya ikan adik aku MJ tu nak jual ke tak. Tadi aku tak nak jual lah. Dia nak balik kau jalan jauh dia kata. So inilah hasil kita alhamdulillah hari ni guys. Alright. So kita ada seekor siakap putih, ada seekor MJ. So saiz madu juga ni. Saiz sedap. Merah cantiknya lah. Cantik guys. So ni putih anggaran 2 kilo lebih. Yang ni anggaran 2 kilo tadi. Okay. Pasak sikit. So itu saja untuk video kita kali ni. Apa nak cakap? Tak apa. Budak first time kena gewang Okay, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Aduh, kecil baru.